Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gagap. Okey, hari ni kita bersama dengannya cikgu. Muhammad Fal Razi bin Muhammad Yusof. Okey, boleh dipanggil sebagai Cikgu cikgu? Razi. Cikgu Razi. Ah, Ah, okey Cikgu Razi, ni pelajar Razi, ni Cikgu Razi. faham. Okey, boleh cikgu kongsikan sebersedikitnya perihal cikgu? Saya saya mengajar di GMara Kuala Lengan, Okey, dalam bidang kimpalan lah. bahagian Ah, timbalan. okey, khusus kimpalan. Hmm. Ah, Okey, untuk kursus kimpalan tersebut, cikgu dah berapa lama saya berpengalaman? saya mula mencuburi bidang kimpalan ni pada tahun 2002. Oh, Masa tu habis SPM saya sambung belajar di LP. Dan sekarang ni saya dah berkhidmat dalam bidang mengajar bidang gimpalan lah, masih bidang gimpalan lah selama 13 tahun. oh, Saya dalam Giamara 13 tahun dah. berapa dah? 13 tahun. 13 tahun, lama dah tu. InsyaAllah Alhamdulillah lah masih bertahan lagi Oh, Giamara ni. Ah, alright, okey. Rezeki saya di sini. Itulah tu, Ah, 13 tahun. ah. Bukan senang nak dengarnya, apa tu, bertahan dalamnya tempoh yang lama, Ya menghadapnya betul. pelbagainya generasi ni. Ya betul. Uh, Bermula daripada generasi Y sampai ke generasi Gen Z dah sekarang ni. oh, Panggil Gen Z dah sekarang ni. faham tu. Okey, apa keistimewaan kursus kimpalan tersebut? Okey, Uh, khusus Kimpalan ni satu kursus yang sekarang ni boleh dikatakan agak popular jugalah. Sebab apa kita sekarang ni menerima pemohon yang sangat ramai. Okey, sebab hmm, apa Kimpalan ni kita lebih kenal ni pada oil and gas lah. Lepas tu kerja di banyak lagi peluang-peluang yang di repeat pengerang, lepas tu bahagian minyak, dan hmm, bukan saja di dalam negara juga, ada juga sampai keluar negara. Maknanya untuk timbalan ni dia peluang kerjaya dia memang boleh dikatakan seluruh dunia ada. betul. Ada yang kalau ikutkan anak pengalaman anak murid saya pun dah pernah sampai ke luar negara, di Norway. Dia bekerja di Norway Hmm, sekarang ni. Norway. Norway, Oh, oh. itu yang sekarang yang paling jauh lah saya tahu anak murid saya pergi dalam bidang timbalan lah. Ah. Okey. Alright. Tempoh pengajian bahagian simpanan tersebut. Okey, untuk saya cerita di Gemara lah. Okey, Gemara ni khusus timbalan tempoh dia ada selama 9 bulan. 9 bulan. Okey, untuk SKM tahap 3. Hmm. Segi Kemahiran Malaysia tahap 3. Okey, maknanya 6 bulan kita akan berada dalam pusat buat latihan, kemudian 3 bulan kita akan tempatkan di lah, latihan Ah, isteri. Ah. okey, alright. Cikgu Razi ada apa-apa perkongsian untuknya pelajar di luar sana untuk bagi sesiapa yang berminat untuk apa tu, minat untuknya menyertai kursus tersebut? Okey, kalau untuk kursus Himmalan ni memang kalau kita tengok banyak TVET ni telah dalam TVET ni memang banyak kursus Himmalan. Tapi kalau untuk syarat untuk memohon di Giamara, yang pertama kita perlukan 3M lah. Yang pertama minat, boleh membaca dan boleh menulis. Ah, Itu saja. Walaupun dia ni kita katakan tadi SPM, belajar hanya sampai tingkatan 2, tingkatan 3, tak habis belajar, boleh. Boleh mohon masuk belajar di Gek berumur 16 tahun ke atas lah. 16 tahun ke atas. Ah, Dia kalau ada yang katakan umur 16 tahun sampai ke umur 45 tahun. Hmm. Tapi kadang-kadang ada juga saya tengok kalau udah pelatih umur 60 tahun pun pernah dapat betul juga tapi kursus lain lah. Ah. Saya pernah jumpa. Ah, Okey, jadi untuk umur 16 tu kan, dah ah. habisnya tamatnya tempoh pengajian. Diorang boleh kerja ke tak? Okey, kalau macam banyak industri sekarang ni kita akan ambil umur yang 18 tahun lah. Ah, Maknanya dia macam tapi kalau macam anda kata ada juga kalau dia orang ni yelah Kimbalan ni ada kalau macam ada bengkel-bengkel, dia nak nak bengkel nak bekerja boleh. hmm, Tapi kalau dia nak masuk industri yang besar mesti berumur 18 tahun ke atas lah. Ah, okey, faham. Okey, itu saja soalan yang untuk diberikan pada Cikgu Razi. Terima kasih atas perkongsian tersebut. Okey, kita tamatkan dengannya peace boleh tak? boleh boleh.